buat ads lah, paid ads. Memang ada leads masuk, tapi leads masuk tu contoh macam orang tanya, berapa harga untuk this service, and then kita terus jawab je lah. Okay, now bila dah lepas jual mafa, kita tak jawab macam tu dah. Kita jawab something yang memang untuk buat patient tu rasa dia kena grab service tu. And memang kita nampak sebelum ni orang tanya, just tanya lepas tu senyap macam tu, tak datang. Sekarang orang tanya, leads masuk, kita boleh close banyak jugalah. Boleh kata lebih kurang 10 leads masuk, maybe dalam 6-7. Kalau sebelum tu dalam berapa? Kalau 10 ke? Sebelum tu? Sebelum tu. Sebelum tu dalam 1-2. Itu tak ada langsung ada. Macam, right. So sebenarnya dia sebab, adakah dia sebabkan doktor sudut pandang macam mana doktor tahu psychology of sales behind tu kan? Macam mana orang berfikir, macam mana nak buat sales sebenarnya ni kan? Betul. Alright. Doktor nak share? Mungkin ada doktor nak share. Ada doktor nak share apa-apa ke saya tanya soalan? Cik Aris tanya soalan lah. Dalam 3 strategi yang saya share tadi, iaitu strategi untuk tambahkan new patient, strategi untuk tingkatkan basket size, strategi untuk dapatkan recurring patient. Strategi mana yang doktor sedang plan ataupun akan buat? Boleh kata strategi untuk tambah new patient dengan bucket size. Untuk increase frequency tu pun kita orang planning jugalah. Saya dah dapat idea dah tadi. Alright. So kita tahu ada satu projek yang kita namakan kan, yang kita buat khas untuk klinik doktor, yang mana kita dah tahu doktor punya berapa target untuk margin numbers untuk dapat 100k sebulan tu kan. So adakah dengan tahu margin numbers tu membantu dalam perancangan sales doktor? Sangat-sangat membantu. So at least kita boleh plan lah. Dia kalau macam nak macam Cik Ali cakap tadi, berapa kita nak dalam contoh sebulan tu, berapa ramai orang yang kita nak kena dengan, berapa banyak per patient tu yang kita perlu gain untuk dapat that yang kita punya target tu lah. Faham ke? Faham. Saya faham. Okay. So doktor dah tak takut ke sekarang, maksudnya kalau ada orang buang harga ke apa semua ke klinik lain? Sebab doktor punya, saya rasa sekarang ni most of yang nak buka klinik ataupun yang sedang buka klinik ada satu ketakutan. Macam dekat klinik doktor pun depan tu ada 2 klinik lama. Saya rasa di semua kawasan yang hot ada banyak klinik sampai 10 dan 11. So dengan kita tahu ada this new perspective about sales, sekarang doktor rasa takut ke ataupun rasa ada fighting chance? Saya tak adalah rasa takut sangat macam dulu. Kalau dulu memang rasa tergugat lah, rasa macam orang ni dengan harga murah. Tapi sekarang kita tahu, kita letakkan sesuatu harga tu, kita akan bagi value yang patient yang betul boleh appreciate. Patient-patient yang datang pun adakah dia, sebab saya rasa harga yang doktor bagi tu agak premium lah kan. Tapi patient berpuas hati tak dengan harga, dengan servis yang doktor bagi? So far okay. Diorang tak ada komplain sangat lah pasal harga tu. Diorang macam lebih kepada servis. So terima kasih Dr. Huda atas perkongsian pada malam ni. So kita doakan supaya Dr. Huda terus sales, terus dan gunakan tim yang bagus dan juga yang ada high competency dan high willingness, insyaAllah. Alright, so mungkin kata-kata terakhir kepada semua hadirin yang ada dekat sini, mungkin about sales or anything you want to share. Ramai kawan-kawan doktor dekat sini saya tahu. Take home message, boleh join Mafa lah. Sebab banyak benda yang memang saya belajar. Sebab sebelum ni kan kalau dekat med school memang kita tak belajar pasal sales, pasal nak acquire patients, macam mana kan, kita just tahu nak treat orang je. But now memang sangat banyak belajar. Even everyday pun, setiap hari pun ada je benda baru yang belajar daripada Mafa team. So dia sangat-sangat membantu lah. And carilah mentor yang tepat untuk bisnes. Baik, alright. Terima kasih Dr. Huda.